yang ditunjukkan masyarakat India kepada kerajaan. Memuji komitmen komuniti itu membantu jentera parti, Menteri Bersapira itu menolak tumahan pembangkang bahawa undi kaum India tidak memihak BM. Ini bukan pertama kali saya datang bersama-sama dalam program masyarakat India. Telah beberapa kali saya lihat dan komitmen mereka sehingga ke saat ini itu baik sekali. Jadi kalau ada yang mengatakan sebaliknya, itu adalah merupakan permainan politik di peringkat pihak-pihak pembangkang. Beliau ditemui selepas menghadiri program keusahawanan bersama sahabat India, Amanah Ikhtiar Malaysia di Dewan Persatuan India Kuala Kangsar pagi tadi. Hadir sama dua anak calon BN, Wan Iskandar dan Wan Muhammad Amar. Katanya berbaki 48 jam tempoh berkempen, BN akan menggunakan pendekatan berhemah untuk mengekalkan sokongan kaum itu selain tumpuan terhadap aspek kelancaran dan keamanan pada hari pengundian. Dalam pada itu, masyarakat India di Kuala Kangsar diminta tidak memperjudikan